Ketum dan Cak Koroi. Boleh tinggal-tinggal ikut Pak Long no. Boleh tinggal-tinggal dah. Pak Long tak apa. Ada man ni. No kawan-kawan no. Habak kat lepa umur pun dah 50-an dah. Bukannya muda, tua dah. 50-an ni. Boleh tinggal-tinggal dah kot. Benda-benda tak apa nak faedah ni. Dia kata dia kata ni duk minum ni ustaz buat ubat. Minum ni kalau buat ubat, hang minum sikit-sikit. Ni dak sikit-sikit minum. Tu bunyi. Bunyi apa tu? Pom-pom tu perlu berpandu Iran nampak apa? Saya ada satu orang kawan dulu ni, dia yang ketum ni, dia ada ikut kuliah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada ikut kuliah saya. Satu hari tu dia nak bagi benda dekat saya. Buka-buka pintu kereta yang ketum jatuh. Semungkuih. Dia main ni duk pakai lebay lagu Pak Long ni. Tonyoh lebay main tenggelam kening. Main ada dengar kuliah. Lepas tu jatuh. Saya kata abang duk minum juga. Allah Ta'ala dia kata. Malu kau tak ada malu. Balik tu dia cek saya. Dia kata minta maaf Ustaz, saya malu dengan Ustaz. Oh, dia abang lah dia tak dia nak tinggal benda ni lagu mana. Jadi dia tanya saya, dia kata Ustaz, macam mana Ustaz? Saya malu Ustaz. Saya kata macam ni lah, abang nak minum banyak mana ikut suka abang lah. Saya tak ada hak nak halang abang. Cuma saya nak minta satu benda ya kat abang. Jaga semayang, jaga Quran. Setiap hari jangan duk tinggal. Jangan duk tinggal semayang, jangan duk tinggal Al-Quran. Alhamdulillah maklum. 3 bulan dia buat, dia boleh tinggal. Bukan tinggal semayang Al-Quran tu. Yang ketum tu dia boleh tinggal. Sebab apa dia? Yang nak jaga dia bukan ustaz. Maklum. Kalau dia buat kerana saya bercakap, agak-agak lama. Agak-agak lama tak maklum. Dia tinggal kerana saya duk bercakap, tak lama. Tapi biar Allah Ta'ala jaga dia. Orang yang semayang, Allah Ta'ala jaga dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagi Allah Ta'ala jaga. 3 bulan, selesai. Ni yang pertama.